Bila saya gerak kan, boleh rasa macam ada free play kat dalam. Tak 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 tak. Hai T1 Minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi punca pertama. Bila bawa kereta tu rasa vibrate. Tayar tu lah rasa vibrate. Kedua, ada bunyi. Bila corner tu ada bunyi ketak. Lebih kurang macam tu lah. Dan yang ketiga, tayar tu dia macam ada makan sikit sebelah luar. Maksudnya bila dia buat elemen tu tetap tak cantik lah. Kes ni selalu berlaku dengan 4 wheel lah. Sebab apa saya kata 4 wheel? Sebab 4 wheel dia ada pakai upper arm macam ni. Kereta biasa pun ada yang pakai upper arm macam ni. Macam Honda pun ada yang pakai upper arm macam ni. Okey, untuk geng-geng yang pakai upper arm macam ni, saya nak bagi tahu dekat upper arm ni dia ada bush. Okey, kalau tengok bush kereta ni elok. Tengok bush dia ni. Elok tak? Bush dia elok. Bush dia elok. Tapi ball joint dia ni, nampak? Bila saya gerak kan, boleh rasa macam ada free play kat dalam. Saya buat bunyi lah, padahal memang lembik pun. Ni. Okey, ini belah kiri, left. Okey, sekarang ni belah kanan. Okey, belah kanan pun sama, bush dia elok, tak ada masalah. Tapi ball joint dia ni, nampak? Rasa macam ada sangkut-sangkut lah, macam ada free play kat dalam ni. Jadi inilah punca dia, antara punca lah. Sebab kereta ni dia dah tukar absorber, dah tukar bush macam-macam. Bila saya tanya ball joint ni, dia kata belum. Saya kata kalau macam tu saya buka dulu. Bila saya buka, saya jumpa ni. Nak tahu ball joint dia ni kita boleh press. Dia ada jual macam ni. Okey, nampak ball joint dia kita akan press ni, kita akan masuk yang ni. Okey, ikutkan dia asal, dia keras macam ni. Dia keras, nampak? Dia keras, baru dia padu. Sebab tu kalau kereta ni ada masalah bunyi, jangan main teka-teka. Dengan kami kita tak ada teka-teka lah. Kita akan terus check dan buka macam ni, confirm betul-betul macam ni. Kalau dah lembik macam ni, confirm dia lah. Jadi kalau siapa yang nak check kereta, nak check bunyi, masalah handling ke, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sound Repo. Sebab hari ni settle.